Cikgu Hafiz dilahirkan pada 28 Julai 1967 di Hospital Besar Singapura. Beliau merupakan anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik. Ayah beliau ialah Haji Abdullah bin Abdul Samad, manakala ibunya ialah Hajah Alimah binti Ahmad. Dalam bidang pendidikan, Cikgu Hafiz memulakan persekolahan rendah di Sekolah Kebangsaan Petaling, Kuala Lumpur. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Petaling dan kemudian di SMK Tun Tuah, Melaka. Beliau melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di SMK Mushi Abdullah. Minatnya yang mendalam terhadap bidang bahasa membawanya untuk menyambung pengajian di peringkat universiti dan pada tahun 2009, beliau berjaya memperoleh ijazah sarjana muda pengajaran bahasa Melayu daripada Open University Malaysia, OUM. Selamat bersara Abang Hafiz. Selamat bersara. Semoga segala ilmu yang Cikgu Hafiz ajar menjadi saham akhirat buat Cikgu Hafiz. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Semoga semakin tenang dan bahagia di usia persaraan ini. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Selamat bersara kepada Cikgu Hafiz. Semoga sihat-sihat selalu. Karier perguruan beliau bermula pada 3 Januari 1989 apabila mula berkhidmat di Sekolah Rendah Kebangsaan Sematan, Lunggung, Sarawak. Selepas hampir 4 tahun di sana, beliau berpindah ke SK Lerek dan berkhidmat di sekolah tersebut sehingga tahun 2007. Perjalanan kerjayanya diteruskan di SK Kampung Gelam dari tahun 2007 hingga 2024. Pada tahun 2024, beliau mula berkhidmat di SKSU, tempat beliau mengajar sehingga kini. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Semoga sentiasa sihat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Untuk Abang Hafiz, selamat bersara. Daripada segi peribadi, mengenali beliau seorang yang sangat abang-abang lah kata orang. Mudah selesa dengan beliau juga. Mungkin lepas ni bila dia dah tak ada kat sini, saya akan merinduinya lah. Selamat berehat. Semoga berbahagia di samping keluarga yang tercinta. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Semoga jadi YB yang berjaya satu hari nanti. Bye. Kepada Abang Hafiz, selamat bersara. Selamat bersama dengan keluarga, dengan gembira dan happy-happy selalu. Kalau ada apa-apa, bolehlah roger-roger. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Semoga sihat selalu. Okey, kepada Cikgu Hafiz, Abang Hafiz, saya mengucapkan selamat bersara, selamat beristirahat. Semoga Abang bahagia bersama dengan keluarga, boleh relax. Saya di sini sangat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan Abang Hafiz, dapat bekerjasama dengan Abang Hafiz. Semoga kita berjumpa. Kita tetap kawan, dunia dan akhirat. Allahuakbar. Dari segi kehidupan berkeluarga, Cikgu Hafiz mendirikan rumah tangga dengan Puan Nur Aslina binti Yusuf, seorang suri rumah, pada tahun 2002. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata iaitu Adam Hakimi dan Azrin Samira. Masing-masing berusia 22 tahun, Amir Hamka berusia 21 tahun dan yang bongsu Abdullah Amar Yusof berusia 12 tahun. Selamat Bersara Cikgu. kepada Cikgu Hafiz. Semoga bahagia bersama keluarga. Diberikan kesihatan yang baik. Duit pencen jangan habiskan ya. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Saya ucapkan selamat bersara, sihat tubuh badan, selamat menunaikan haji kalau dapat ada rezeki insya-Allah. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Terima kasih kerana menjadi abang long kami buat seketika. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Semoga sentiasa kekal sihat. Kepada Cikgu Hafiz, selamat bersara. Semoga sihat-sihat selalu. Assalamualaikum buat Cikgu Hafiz. Saya mewakili anggota kaki tangan pelaksana SKSU mengucapkan selamat bersara dan selamat menjadi YB. Jangan lupa kami kat sini. Kami pun kat sini akan sentiasa ingat Cikgu Hafiz. Okay, kepada Cikgu Hafiz aka Ayahanda, selamat bersara. Semoga bahagialah di rumah
dan jangan lupakan kami yang di sini insya-Allah. Selamat bersara Cikgu Hafiz. Selamat melayari hari-hari rehat. Semoga diberi kesihatan yang baik dan enjoy lah live persaraan. Selamat bersara Abang Hafiz. Semoga ceria-ceria, hidup selalu. Jangan tambah lagi, cukup yang ada. Bye-bye. Saya ucapkan selamat bersara. Selamat kembali ke pangkuan keluarga. Semoga semua kenangan yang baik-baik, yang indah-indah, best-best kat SKSU ni Abang ingat selalu. Dan jangan lupa kita orang kat sini. Selamat bersara. Semoga berbahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara. Semoga selepas ni diharapkan Abang Hafiz dapat bergembira selalu di rumah dengan orang rumah ya. Selamat bersara. Semoga terus ceria di masa-masa yang akan datang. Selamat bersara kepada Cikgu Hafiz. Semoga yang baik-baik saja. Selamat bersara pada Cikgu Hafiz. Semoga Cikgu Hafiz lebih gembira setelah bersara. Semoga lebih sihat, lebih ceria. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat berehat, selamat bersara kepada rakan seperjuangan saya, Cikgu Hafiz. Semoga terus sihat, dapat bahagia dengan keluarga. Walaupun jodoh kita tak lama di SK Sungai Udang, insya-Allah ukhuwah tu akan berkekalan. Selamat bersara kepada Cikgu Hafiz bin Abdullah. Semoga Cikgu Hafiz berbahagia di usia-usia persaraan ini dan semoga sihat dan dirahmati Allah. Sepanjang perkenalan selama setahun lebih ini, saya berasa sungguh gembira kerana Cikgu Hafiz seorang abang yang baik, hanya suka ketawa. Jadi bila ketawa kita tengok Cikgu Hafiz, kita pun rasa relax dan kita rasa tenang. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, tak sama dengan Abang Hafiz yang ku kenal ni seorang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Abang Hafiz. I love you. Saya ucapkan selamat bersara, selamat menjalani kehidupan yang bahagia. I love you. Semoga sihat-sihat selalu. I love you. Gembira bersama keluarga, bersama anak-anak. Lepas ni dah boleh jalan-jalan lah. No sekolah, hanya jalan-jalan. Terima kasih. Itu saja. Habis. Dah. Tak ada dah. Habis. Alright. Okay, stop. I love you. Itu saja. Habis. I love you. Dah. Tak ada dah. Habis. I love you. Okay, stop. Bye, Abang Hafiz. I love you. Bye. Itu saja. Habis. I love you. Okay lah. Dah. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Hafiz atau lebih mesra dengan gelaran Abang Hafiz. Semoga dalam meniti waktu-waktu persaraan ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bersara Abang Hafiz. Selamat bersara, selamat menjalani kehidupan yang lebih sempurna selepas persaraan. Moga diberi kesihatan yang sempurna dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditujukan khas kepada Cikgu Hafiz. Walaupun baru setahun lebih berkenalan, tapi Cikgu Hafiz banyak sangat membantu saya. Terima kasih Cikgu Hafiz. Selamat bersara. Semoga persaraan Cikgu Hafiz ini menjanjikan beribu-ribu, berjuta-juta kebahagiaan. Okey? Jangan lupakan kami di sini. Kalau rindu, datanglah ke sini. Kami sentiasa mengalu-alukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Salma binti Yijid, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Sungai Udang, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Hafiz bin Abdullah. Semoga cikgu sentiasa sihat, ceria dan berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada ilahi dengan limpah kurnianya. Pada hari ini saya rasa amat syukur juga terhadap Cikgu Hafiz bin Abdullah kerana telah menamatkan perkhidmatan ataupun bersara dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Cikgu Hafiz ni merupakan seorang guru yang sangat komited dalam menjalankan tugas dan juga prihatin terhadap murid-murid di SK Sungai Udang. Dan kalau dilihat, Cikgu Hafiz ni
sentiasa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan bertanggungjawab dalam ketepatan masa, dalam menjalankan tugas-tugas yang diberi sama ada di sekolah ataupun luar sekolah. Dia telah menjalankan tugas dengan amat cemerlang. Dan kalau kita lihat juga, saya kalau dilihat secara jelas, Cikgu Hafiz mempunyai hubungan yang baik dengan rakan-rakan dalam warga pendidik dan juga AKP di SK Sungai Udang. Hubungan yang baik ini melihatkan bahawa Cikgu Hafiz ni mudah berkawan dan dianggap kita sebagai satu keluarga di sekolah ini. Dan bagi saya, segala pengorbanan, segala hasil kerja yang telah Cikgu Hafiz jalankan selama ini yang terbaik, dan pihak sekolah sentiasa menghargai setiap usaha murni yang telah Cikgu Hafiz jalankan. Saya juga walaupun tak lama mengenali beliau di sekolah ini, tapi melihatkan kepada beliau yang mempunyai komitmen yang tinggi, menjadikan bahawa Cikgu Hafiz ni mempunyai idea-idea yang terbaik untuk disalurkan di sekolah ini. Dan saya mendoakan semoga Cikgu Hafiz terus berbahagia setelah bersara nanti. Dan walaupun telah bersara, saya yakin Cikgu Hafiz akan terus dapat membantu atau menabur bakti dalam bidang pendidikan walaupun di luar sekolah nanti, bagi memastikan anak-anak di sekitar ataupun di kawasan komuniti yang beliau hadir di situ akan memberi impak yang positif dalam bidang pendidikan. Jadi saya doakan semoga terus berbahagia dan semoga panjang umur dan murah rezeki seterusnya dan berbahagia menjadi seorang pesara dan dikenali juga sebagai wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.